Hampa suka kari ikan sardin tin? Hai semua, Assalamualaikum. Ni bukan ikan sardin, ni ikan dugong. Pasal dia duk mai bagi vibe mengantuk dia ni lah. Kek ni tertidur pukul 3, lepas tu dekat pukul 5 baru terbangun. Yang husband kita nak balik kerja pukul 6 nak makan. Maka cepat-cepatlah bangun. Terjumpa sardin ayam ni setin. Dia kan bila dah jadi suri rumah ni, jumpa sardin time hampa kalut nak masak. Dia macam jumpa ketua mah tau. Lepas tu tak apa, kita masak nasi dulu. Tahu-tahu jumpa pula terung bulat 2 biji dalam peti air. Tu yang jadi menu kari sardin tu. Kobeh ni pula kita nak buat ulam saja. Kari sardin ni dulu, mak Kak ini selalu buat masak. Dia buat ceroy-ceroy lagu tu. Dia tak buat pekat. Patutnya kita panggil gulai sardin, bukan kari. Dia gulai dan kari kat utara ni. Beza dia tang ni. Level kecoy rayan dia tu. Ada ke perkataan kecoy rayan? Kuah ceroy, dia panggil gulai. Kuah pekat, kita panggil kari. Kari ni dia nak ke arah-arah mamak sikit. Kalau gulai, dia macam gulai yang mak-mak kita buat kat rumah tu. Kuah dia cayak-cayak sikit. Okey, untuk satu tin sardin ni, satu pack kecil rempah kari ikan adabi ni kita bancuh dengan air. Lepas tu kita tumbuk bawang merah, bawang putih. Kena masuk halba campur. Wajiblah kita bubuh halba campur tu. Dia buhat ni, tangan tu 2 hari bau kari tak hilang. Dan tu hampa panaskan minyak, hampa tomehlah bahan tumbuk. Dah wangi, masukkan rempah yang kita bancuh tadi. Tengok ni Kak ni bancuh rempah ni. Dia bagi cayak tau. Sebab cara ni rempah tu akan masak elok. Hampa janganlah duk kira nak cepat saja. Hampa tuang rempah kering-kering sepaket tu dalam minyak. Sebab nak bagi pecah minyak ni cepat. Tak boleh tau. Hampa kena bancuh dulu. Bagi rempah dia tu kembang dan layak. Baru hampa tomeh. Dia akan masak elok. Dia akan naik minyak slow-slow. Baru sedap gulai hampa. Okey dah tu naik minyak. Hampa masuklah ayak. Masuk santan. Tapi Kak ni tak pakai santan. Sebab malas nak buka santan kotak tu. Pasal nak guna sikit kita buh susu saja. Lepas dah masuk santan, hampa masuklah terung. Bagi masak terung tu, bagi lembut terung tu, masuklah ikan sardin dengan sos-sos dia sekali. Kalau hampa nak masam sikit, boleh tambah asam jawa. Biar mendidih sampai kacau tu sikit. Barulah hampa masuk tomato, cabai melaka, hampa nak bagi berseri. Baru segak kan. Dahsyatlah gulai ikan sardin. Memang sedap hampa buat gulai kuah ceroy macam ni. Sedap dah. Kita makan ada ulam kobeh tau. Dia rapuh-rapuh kobeh tu. Campur pula dengan sambal belacan hak kita buat kemarin tu ada lagi. Maka sempurnalah kita punya menu hari ni. Walaupun hang masak, laki duk tang simpang nak sampai rumah dah. Tapi tetap meletup hampa punya menu. Jemput makan semua.